Okay guys, hari ni kita nak makan cendol legend dekat Tampen. Hello aunty. Aunty, cendol satu. Ya, boleh. Ini guys, cendol legend. Apa? Satu aunty, bungkus plastik Okey, boleh. aunty ni legend guys dekat Tampen. Aunty dah berniaga berapa tahun dah aunty? 32 tahun. 32 tahun guys. Ini orang lama kat Tampen mari kedai dia dekat ni, depan Tampen Online Market. Betul-betul dekat Bandar Tampen, bukan Tampen Kau tengok dia punya barang-barang semua legend guys. Ini semua aunty buat sendiri kan? Sendiri buatnya. Itu apa nanti jagung? Jagung ni. Okey, lepas tu ni apa ni? Ini gula Melaka. Ke gula asli pun campur lah. Pekat guys gula dia guys. Ini tak olok-olok guys. Okey, lepas tu apa tu nanti? Ini cendol. Cendol. Ini pun nanti buat sendiri lah? Semua sendiri buatnya. Lama. Dah siap lah? Siap. Macam ni guys, portion dia punya besar. Berapa nanti harga ni? RM4. RM4 je Okey, nanti kasih kat tepi lah. Saya nak minum terus. Selain cendol, nanti jual apa lagi sini? Ada ABC ni, badai-badai ni. Oh, ni badai. Ni semua nanti goreng sendiri Semua saya punya. Mantap. Okey, nanti kita nak cari nanti dekat mana ni? Tadi saya orang Gadir punya. Okey, nanti berniaga dekat mana ni? Niaga seni Pulau Subang Tampen. Okey, nanti buka setiap hari apa? Hari-hari ada. Hari Rabu tak ada. Pukul berapa? Pukul 1 petang. 1 petang sampai? Pukul 6.30. Sampai 6.30 petang lah. Okey, nanti thank you. Nanti saya minum dulu Okey.